Hari-hari Jajan saksikan setiap hari customer lama sentiasa datang, sentiasa repeat barang dekat gudang Boy Jan. Yelah, kalau dulu ceritanya bila Jajan tengok Boy Jan sambut customer lama, dia tengok customer lama, excited dia peluk dari jauh, dia sayang-sayang. Macam tu kan, Jajan tengok macam biasa-biasa je. Tapi dah lama kelamaan Jajan kerja dekat gudang Boy Jan ni, Jajan dapat sendiri rasalah manisnya bila jumpa customer lama kita yang daripada dulu, cawangan dulu-dulu datang lagi jumpa dengan kita, excited dia tu lain macam. Dulu nampak macam biasa, tapi sekarang hari-hari tengok luar biasa. Macam makcik ni, Acik Salmila dari Kampung Sungai Ranggang Pancu ni. Ni dulu customer lama tau, geng. Dia beli sofa datang lagi sekali rumah, anak dia kan atlet, nak letak piala-piala apa segala, tak ada almari sudut, maknya belikan almari sudut. Yang ini Acik Salmila punya almari sudut. Yang ni geng, ceritanya customer lama juga. Waktu ni Mochi dengan Angel serve. Customer lama dulu beli debit 3,000 lebih. Datang, tengok-tengok almari sudut. Macam cantik je. Rumah pun ada kosong, ngam-ngam kan. Ambil lah almari sudut. Sold dekat gudang Bosi Jan. Kalau korang tengok, kadang-kadang orang fikir Jati ni hari-hari bukannya terjual. Tapi nak cakapnya Bosi Jan yang power ni, hari-hari buat live, hari-hari sold. Bukan customer baru je geng, tapi customer lama yang sentiasa sokong Boy Jan, trust Bosi Jan, tengok daripada live, datang lagi dekat gudang Bosi Jan. Kenapa tengok? Kalau nak cakap Bosi Jan ni asyik kerja sold je geng, dalam dunia bisnes ni mesti Bosi Jan asyik nak struggle cari customer baru. Tapi kalau korang nak tahu, pengalaman Jajan hari-hari dekat gudang Boy Jan ni, Jajan nampak Boy Jan bukan cari customer baru. Customer baru ya betul, datang hari-hari. Tapi customer lama ramai datang dekat gudang Boy Jan ni. Daripada dulu trust dengan Boy Jan, datang lagi sekali nak jumpa Bosi Jan. Dari jauh jerit, Boy Jan, mana Boy Jan? Sold dekat gudang Bosi Jan ni. Manisnya macam tu lah. Bila Jajan nampak, rupanya dalam bisnes ni betul lah Boy Jan cakap. Pentingnya kalau customer datang, customer lama datang, repeated. Ya Allah. Dan kalau korang tanya, Bosi Jan ni tak penat ke bekerja dekat gudang Boy Jan ni? Boy Jan ni tak nak cuti ke? Asyik kerja je. Acik, excitednya Boy Jan ni, kalau boleh, dia nak tunggu acik-acik. Sukanya tunggu acik-acik kat gudang ni. Yelah, Jajan bagi tahu sikit Boy Jan ni, dia tak ada kawan tau. Kawannya acik-acik lah. Kawannya acik-acik tersayang. Untuk acik-acikku yang tersayang, lep. Customer baru, terima kasih. Dan untuk specialist, customer